Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasukhul khaira illallah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ya amma ba'd. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati lagi dikasihi pengerusi masjid, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, para bilal, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah, kita dipertemukan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya minta maaf, saya terlambat sikit. Macam sebut tadilah, balik daripada pagi tadi program di Kuala Lumpur. Pagi pagi tadi pukul 10 tadi program di Kuala Lumpur. Lepas tu flight balik tadi lebih kurang pukul 5 lebih sampai. Kemudian sebab tadi ada anak buah anak yang duduk berkhidmat di Ma'had tu, aksiden depan jalan nak masuk Ma'had tu, kena bantu selesai. Kami nak keluar tadi dah. Jadi selesai dulu, salih ala Muhammad. Tu pun habis dah. Habis laju lah kot. Tu pun tak boleh nak laju pasal jalan jam. Kita banyak sungguh kan ni. Takdirnya berjumpa dengan tuan-tuan pukul 8.20 ni, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah. Start pukul 8.20 berhenti. Lambat sikit. Pukul 11. Tak berapa nak ya punya. InsyaAllah tuan-tuan. Wassalli ala sayyidina Muhammad. Saya nak petik dua hadis yang nak ambil pengajaran pada malam ni, insyaAllah. Hadis yang pertama, hadis yang kedua yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Wassalli ala sayyidina Muhammad, yang disebut sebagai Matan Arba'in ataupun 40 hadis daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis dia berbunyi, Salli ala Sayyidina Muhammad, an Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm ittala 'alaina rajulun syadidu bayadus siyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita an istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wal yawmil akhir, an tu'minu billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka taraha fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'almis sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala antal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Thumma antalaq falabithtu maliya. Qala thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahul Muslim, aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu hari kami duduk bersama dengan Nabi SAW. Saya nak ambil berapa bahagian daripada hadis ni, panjang. Hadis ni panjang, dia ada 5 benda yang diceritakan dalam hadis ni. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, ketika kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang sungguh putih pakaiannya, yang sungguh hitam rambutnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tanda-tanda perjalanan yang jauh padanya, pakaian putih sangat, rambut hitam sangat, memang tak ada tanda orang berjalan jauh. Dan pula tak ada siapa pun di kalangan kami yang kenal dengan dia. Hatta sehinggalah dia mai duduk depan Nabi SAW, lututnya bertemu dengan lutut Nabi SAW. Kemudian meletakkan 2 tapak tangan di pahanya Nabi SAW, atau di paha Nabi SAW, 2 pendapat ulama. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ya wahai ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam. Lalu Nabi ceritalah 5 rukun Islam yang tuan-tuan semua dah tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, sadaqta, kamu benar. Kami pun heran, dia yang bertanya lalu dia pula yang membenarkan. Lalu dia bertanya, Rasulullah, ya akhbirni 'anil iman, ceritakan kepada aku tentang iman pula. Rasulullah cerita pula tentang 6 rukun iman yang tuan-tuan sendiri pun dah tahu dah. Dia pun kata, sadaqta, kamu benar. Kemudian dia ceritakan kepada aku tentang ihsan. Rasulullah pun kata, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kamu beribadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Kemudian cerita, fa akhbirni 'anis sa'ah, ceritakan kepada aku tentang kiamat. Rasulullah kata, bal mas'ulu 'an bi'amis sa'il, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Lalu lelaki tersebut bertanya, fa akhbirni 'an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Lalu Nabi SAW sebut, antalidal amatu rabbataha, kamu akan melihat seorang perempuan melahirkan tuan-tuan dia. Wa antaral hufatal wata asya'i yatatawwaluna fil bunyan, kamu akan melihat orang-orang miskin yang tidak memakai masalli ala sayyidina Muhammad, berkaki ayam, tidak memakai kasut, tidak berpakaian, berlumba-lumba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian orang tu pun berlalu, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dalam beberapa ketika Rasulullah bertanya, wahai Umar, kamu kenal tak siapa lelaki itu? Umar berkata, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasul mengetahui. Dia kata, fa innahu Jibril, itulah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum, dia datang kepada kamu untuk ajar kepada kamu agama kamu. Baik, hadis ini tuan-tuan, cerita kata ulama dalam hadis ini dia sebut sebagai rukun agama. Rukun agama. Apa tu rukun agama? Rukun agama ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama dia ilmu tentang rukun Islam, rukun agama. Yang kedua, ilmu tentang rukun iman. Yang ketiga, ilmu tentang rukun ihsan. Dan yang keempat, ilmu tentang hari kiamat ataupun tanda kiamat. Tuan-tuan, ni 4 ini merupakan rukun daripada agama. Sallallahu alaihi wasallam.
Siapa lelaki yang mai tu? Lelaki itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, menyerupai seorang lelaki. Dia mai pakai pakaian putih, rambut sikat elok, mai duduk depan Nabi, lutut bertemu dengan lutut Nabi SAW. Ulama sebut dekat kita, itu malaikat Jibril mai tunjuk dekat kita adab-adab ketika nak menuntut ilmu. Itulah yang pertama. Dalam hadis tu tuan-tuan, kata ulama ada 5 bahagian yang boleh dibincangkan. Yang pertama, malaikat Jibril mai dengan pakaian dan cara nak tunjuk macam manakah caranya kita nak duduk di depan guru nak menuntut ilmu. Dia bukan saja-saja nak pakai macam tu, bukan saja-saja nak mai duduk macam tu, tapi nak ajak kita, kalau tuan-tuan nak dapat berkat ilmu ni, salli ala sayyidina Muhammad, maka tuan-tuan buat macam mana tunjuk oleh malaikat Jibril tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Apa tanda berkat ilmu? Ilmu ni benda tuan-tuan sekalian, apa saja dia perlu kepada berkat. Kalau benda tak berkat, dia tak ada manfaat. Berkat maksud apa? Az-ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Tuan-tuan nak faham berkat, 10 jadi 20 tu berkat. 3 jadi 10 tu berkat. Kurang berkat lagu mana? 10 tinggal 3 tu kurang berkat. Nak faham ambil mudah tuan-tuan, tengoklah ni Jumaat pergi Jumaat Asad je. Satu Jumaat pergi Jumaat Asad. Baru berasa Jumaat lepas ni Jumaat lepas dah. Laju sangat, cepat sangat. Pasal apa? Pasal Nabi sebut di akhir zaman keberkatan hari itu diangkat. Kamu akan merasa hari kamu pendek-pendek. Walaupun jam tetap 24 jam. Tuan-tuan dapat gaji 1000. Ada orang dapat gaji 1000 cukup aja belanja dia. Pasal apa? Berkat. Ada orang dapat gaji 10,000. 10,000 kita kira satu-satu. Memang cukup 10,000. Tapi belanja dia tak tahu pergi mana. Pasal apa? Hilang berkat. Faham tuan-tuan? Berkat tak boleh nak kira dengan nombor. Berkat ni benda yang Allah bagi lebih, Allah bagi kurang. Kalau benda sebut berkat, dia jadi manfaat. Benda yang tak ada berkat, dia hilang manfaat. Faham tak? Ilmu juga perlu kepada berkat. Apa tanda ilmu berkat? Tanda ilmu berkat ialah ilmu tu dia jadi manfaat kepada akhirat. Yang pertama kata ulama, sallallahu alaihi wasallam, kata guru saya, yang pertama tanda ilmu berkat ialah faham. Kita duduk dengar, kadang-kadang tuan-tuan sekalian masuk imat, ustaz tu bercakap pelan aja, tapi gedebuk masuk. Tu tanda berkat. Faham sekalian? Kadang-kadang cakap pam, pum, balik ustaz tu cerita apa tu? Tak tahu. Bini dia tanya apa? Lambat balik hari ni. Dah kuliah. Ustaz cerita apa? Ish, panjang sungguh. Bukan tanya panjang pendek, dia cerita apa? Luas sungguh, ilmu dia tak jawab lagi. Bukan tanya panjang pendek luas apa mak, dia cerita apa? Tak tahu, aku pun lupa habis dah. Tuan-tuan sekalian memang. Kadang-kadang dia sentuh hati itu tanda berkat. Nak jadi berkat ni, menyentuh hati ni tuan-tuan, dia mai daripada dua pihak. Sama ada daripada pihak orang yang bercakap ataupun dari pihak orang yang mendengar. Sekalian, kadang-kadang dia hilang berkat sebab yang bercakap tu tak ikhlas, tak jadi nak jadi berkat. Kadang-kadang yang bercakap tu ikhlas dah, tapi yang main mengaji tu tak ada adab, maka dia hilang berkat. Dia tak jadi manfaat. Faham tuan-tuan? Kadang-kadang kita main duduk tu macam duduk kata-kata kat kita. Faham tak? Macam duduk kata-kata kita. Macam ustaz tahu kita buat apa. Saya balik kata, ustaz mana main mengatau ke orang kata. Memang kata ke orang sebab dia buat perangai ni orang. Lembu dia tak buat perangai tu. Maaf yang duk pecah tabur masjid ni bukan lembu kambing. Tak tahu masuk surabang seekor kambing berarti pecah duit tabur masjid, tak ada. Yang dia buat kerja jahat ni manusia. Memang kena kata ke orang. Sebab tu ulama sebut kalau kita main satu majlis tiba-tiba ustaz tu bercakap sesuai dengan apa yang kita duk buat, maka waktu tu itulah Allah memilih untuk menegur kita, tanda kasih Allah dekat kita. Faham tak maksudnya? Yang kedua, bercambah keberkatan, bertambah keberkatan daripada ilmu tu tuan-tuan, ialah apabila dia mempunyai keinginan untuk dia beramal dengan ilmu tu. Dia ada teringin nak buat ilmu. Jangan silap. Orang cerita buatlah witir
Saya tuan-tuan, kalau malam ni tak boleh cakap banyak-banyak, tuan-tuan boleh dapat satu ni pun tak apa dah. Tuan-tuan kena jadi orang qiyamul lail. Siapa nak masuk syurga angkat tangan? Hai, 3 orang yang nak masuk syurga. Astagfirullahalazim. Masya-Allah. Tuan-tuan, siapa nak masuk syurga angkat tangan? Tambah sikit 8 orang. Tuan-tuan, tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan kena jadi orang qiyamul lail. Tuan-tuan tak mau masuk neraka, tuan-tuan kena jadi orang qiyamul lail. Tuan-tuan nak bangkit dekat dengan Nabi SAW, tuan-tuan kena jadi orang qiyamul lail. Tuan-tuan nak jadi orang soleh, kena jadi orang qiyamul lail. Tuan-tuan nak dekat dengan Allah, tuan-tuan kena jadi orang qiyamul lail. Tuan-tuan jadi orang ikhlas, tuan-tuan kena jadi orang qiyamul lail. Cerita dia, apa saja benda yang nak menyebabkan kita masuk syurga, nak jadi orang paling baik, orang paling best, orang paling soleh, cerita dia qiyamul lail. Tapi kita pun tahu kita ni jenis lagu mana, tuan-tuan? Bukan duk tahajud terkejutnya macam. Tahu kita ni tahu dah lagu mana. Sebab tu saya nak pesan malam ni. Malam ni saya nak pesan dan harap tuan-tuan bagi, kalau boleh, kalau tak boleh banyak, boleh lekat satu ni pun tak apa dah. Habuan semai jauh-jauh sejam lebih, tuan-tuan tahu tak? Lapang yang tak makan ni. Bismillah. Makan dah tadi, makan sikit. Saya mana? Tuan-tuan, kalau dalam banyak-banyak tak dapat pun satu pun, tak ingat satu ni pun tak apa dah. Tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan tolong jadi orang qiyamul lail. Tapi macam mana jenis kita tahu kita susah nak bangkit tahajud, kita susah nak bangkit qiyamul lail, kita tahu kita susah. Tuan-tuan tolong buat siap-siap qiyamul lail satgi sebelum tuan-tuan tidur. Macam mana nak buat tu? Semayang witir. Satgi lepas mayang isyak, masuklah waktu semayang witir. Lepas jam mayang isyak lagi, masuk waktu mayang witir. Sampai waktu mana? Sampai subuh lagi. Nabi sebut, an utiru qabla an arqu, kamu semayang witir sebelum kamu tidur, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, satgi lepas mayang isyak, Allahu Akbar, usolli sunatan witir. Rakaatan ni buat 2 rakaat. Kemudian satgi buat 1 rakaat pula. 3 rakaat. Faham sekalian? Tak ada Ustaz kelang kabut lah Ustaz. Buatlah walau hanya 1, tapi jangan duk jaga 1 ni saja. Tak kena bagi jadi 3 kat kadang-kadang. Kalau time-time kelang kabut, buatlah walau hanya 1 rakaat. Jangan sampai ada 1 hari pun kita tinggal witir. Sebab Nabi kata, laisa minni, bukan daripada kelompok aku orang yang tak buat witir. Nabi kata lagu tu. Tak mau kita sagi ikut Nabi, tak mau kenal kita pasal kita jenis orang tak buat witir. Sebab tu sampai ada mazhab yang meletakkan witir ni wajib. Mazhab Syafi'i sunat muakkad. Tuan-tuan, kita kena jadi beza dengan orang tak mengaji. Tuan-tuan, masa Jumaat ni kampung ni kampung apa ni? Kampung Raja. Raja-raja semua duduk ni. Ni yang calon-calon orang. Tuan-tuan, masa Jumaat ni kampung Raja ni. Aduh, subhanallah. Saya yakin kampung Raja ni takkan ramai ni je. Kamu ramai ni je. Ramai lagi kan? Ni kira ramai ni, tapi ramai lagi yang tak mai kan? Sungguh tak tuan-tuan? Sungguh tuan-tuan. Di mana pun sama, jangan risau. Memang macam tu keadaannya. Musalli azman, tuan-tuan. Maksud dia, dalam ramai manusia ni, Allah pilih tuan-tuan boleh main masjid. Ni bukan benda besar, bukan benda kecil. Dalam ramai manusia yang duduk dekat dalam ni, Allah pilih tuan-tuan boleh mai duduk dalam majlis ni. Majlis yang Nabi kata apa? Al-ghanimatu majalisuz zikr, al-jannah, al-jannah. Siapa mai duduk dalam majlis ni, Allah bagi dekat dia syurga, syurga, Nabi kata. Bukan benda kecil, benda syurga. Faham tak sekalian? Maksudnya, sebab tu kita yang Allah pilih mai duduk kat sini, amal kita tak sepatutnya sama dengan orang yang tak mai. Nak kena bagi lebih. Pasal apa? Pasal kita ada ilmu. Faham sekalian tuan? Dan salah satu benda nak bagi lebih tu tuan-tuan adalah amalan yang Nabi tak pernah tinggal, para sahabat tak pernah tinggal, orang soleh tak pernah tinggal. Nama dia semayang witir. Sebab tu start pada malam ni nak bagi ada satu benda yang lekat dengan kita. Nama dia witir. Satgi lepas mayang isyak satgi, saya nak minta tuan-tuan tolonglah, paksalah diri untuk semayang witir.
Lepas maya isyak lagi, Allahu Akbar, kuk kalut sangat nak balik lapak bihun. Buatlah walau hanya 1 rakaat. Jangan dia langkah keluar, subhanallah, dalam orang duk pesan, dalam orang duk habaq, dalam ilmu tu dah sampai kat dia, tapi dia tak mau nak sambut, subhanallah. Dia sanggup Allah mai offer kat dia, ni nak bagi ni, tak apa, tak mau. Start motor balik, Allah gamaknya dia macam tu, subhanallah. Allah nak bagi dia syurga, Allah nak bagi dia pahala, Allah nak bagi tanda kasih. Tuan-tuan boleh main malam ni, ini nama dia taufik. Allah bagi lapang tuan-tuan, Allah bagi kenderaan dekat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh main dekat sini, subhanallah. Tiba-tiba Allah nak bagi, ni aku nak bagi syurga ni aku nak bagi pahala ni. Kita kata tak apa, ahlan wa sahlan. Dia start motor dia balik. Tuan-tuan, sombong dah orang ni. Sombong tak? Sombong. Tergamak dia cerita dia. Faham kalian? Sekejap insya-Allah tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa balik jaga. Maksudnya buat. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan rasa teringin nak buat, itu tanda berkat. Tu nak cerita yang tu. Kalau duk cerita, duk camping tak saat ni, tiba-tiba mai dalam hati ni rasa teringin nak buat. Saya Ustaz, saya nak azam lah, kira sampai bila-bila pun saya nak jaga witir, saya tak mau tinggal lah. Dia rasa lagu tu, itu tanda berkat ilmu dia mengaji. Faham tak? Habis tuan-tuan, kita saya mau Ustaz, saya mau jenis duk jaga tahajud tiap hari, memang saya duk tahajud dah Ustaz. Buat pagi itu lebih afdal. Faham tak? Nah, Sayyidina Umar dia memang jaga pagi, lepas tahajud dia buat witir. Sayyidina Abu Bakar dia buat witir sebelum dia tidur. Nabi kata, kamu orang yang berhati-hati wahai Abu Bakar. Wahai Umar, kamu orang yang kuat, kata Nabi. Pasal apa? Pasal pagi dia confident dia boleh bangkit. Kita nak ambil berhati-hati kan, nak ambil kuat kan? Ambil hati-hati sudahlah. Sendiri tahu lah. Paling tidak, kalau esok tak jaga, orang tanya dekat kita, ni semalam qiyamul lail tak? InsyaAllah. Tapi tengok bangkit dah azan baru bangkit. Bila masa yang qiyamul lail? Aku secure siap-siap. Aku buat siap-siap qiyamul lail aku, dengan aku buat witir sebelum aku tidur. Faham tak? Salli ala Muhammad. Baik, salli ala Muhammad tuan-tuan. Rasa teringin nak buat, itu tanda berkat. Tapi kalau dia boleh buat tu tuan-tuan, salli ala Muhammad, betul-betul dia bangkit, betul-betul dia buat itu menambah keberkatan ilmu yang dia belajar tadi ni. Salli ala Muhammad. Habis tuan-tuan dah dia boleh buat, nak bertambah lagi, nak bercambah lagi keberkatan ilmu yang dia belajar tadi ni tuan-tuan. Apa dia? Dia sampaikan kepada orang lain, dia panjang-panjangkan ilmu tu, maka bercambah keberkatan dia. Lepas tu lama sebut, yang pertama faham, yang kedua teringin, yang ketiga buat, yang keempat sampaikan kepada orang lain. Ini tambah-tambah dia panggil keberkatan-keberkatan daripada ilmu yang dia belajar. Nah, masalah asyik tuan-tuan. Baik, nak bagi jadi berkat tu, dia ada adab. Adab. Adab ni malaikat Jibril tunjuk. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyam. Tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki yang sungguh putih pakaiannya. Kemudian masalli ala sayyidina Muhammad, syadidu sawadis sya'r. Sungguh hitam rambut dia. Kata ulama, bila kita nak mai menuntut ilmu, bila kita nak mai ke masjid, rumah Allah, pakaian yang paling afdal ialah pakaian yang berwarna putih. Tetap. Habis Ustaz, tak boleh pakai ke baju Melayu ke apa semua ke, ni warna lain kami duk pakai ni. Saya memang Ustaz, saya memang tak boleh pakai lain, saya kena pakai orange je. Contohlah, contoh. Ustaz tak ada warna lain ke Ustaz dah sebut. Ada orang dia kata saya tak boleh tukar oleh Ustaz, kalau saya tak pakai biru saya demam, dia kata betul. Macam lah tuan-tuan ni masalah zaman. Tuan-tuan, pakai pilah warna apa pun tak ada masalah apa, cumanya apa, yang paling afdal tetap warna putih.
Tuan-tuan nak buat ibadat, orang cerdik buat ibadat, dia kena mensalli ala Sayyidina Muhammad, cari yang paling afdal. Sebab salli ala Sayyidina Muhammad pahala dia berbeza. Tuan-tuan sembahyang isyak sehari 4 rakaat. Tuan-tuan sembahyang duduk soh depan ni berapa rakaat? 4 rakaat lah. Tuan-tuan pergi duduk soh belakang ni berapa rakaat? 4 rakaat lah. Duduk soh belakang sekali pun 4 rakaat juga. Tapi apa beza dia? Pahala. Orang duduk di soh hadapan ni, kemuncak pahala dia, pahala paling tinggi. Pergi belakang tu, pahala kurang sikit. Pergi belakang lagi, pahala kurang sikit. Sebab tu Nabi kata apa? Kalaulah umat aku tahu betapa besarnya pahala orang duduk di soh paling hadapan, nescaya berebut-rebutlah semua orang habis sampai kena cabut undi. Maksud dia tuan-tuan, orang cerdik dia akan cari pi tempat yang ibadat dia sama tapi pahala dia banyak. Salih Jemaat. Tuan-tuan pi sembahyang, satu pakai baju warna lain. Tu ustaz pun pakai hijau kan ni. Tuan-tuan, kalau dia pakai warna putih, tetap pahala dia berbeza dengan orang yang pakai. Sebab warna yang paling afdal dalam ibadat ialah warna putih. Sebab tu muslimat dulu tengok tutup kita dulu. Cari jenis telekung putih-putih ni orang Melayu ya. Dia dah pasal apa? Syekh-syekh kita dulu yang mai duk mengajak, yang mai duk buka tu, mengajak orang-orang di Nusantara ni tuan-tuan, dia duk kempen tentang pakaian putih. Tuan-tuan perasan tak? Dulu baru ni saya tengok National Geographic bulan Ramadan hari tu. Tajuk dia The Tongue Ship. Dah dengar ke ni? Ya, ni hari ni saya nak reveal. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Tongue ship ni, salli ala Sayyidina Muhammad, satu kapal yang tenggelam dekat dengan perairan, dekat Selat Melaka, dekat dengan Singapura. 1000 tahun yang lalu kapal ini tenggelam. 1000 tahun dulu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mereka selam, mereka cari barang-barang yang ada dalam kapal tu, mereka kenal pasti yang kapal ni dia berasal daripada tanah Arab, orang Arab. Mereka jumpa benda-benda banyak-banyak dalam tu yang menunjukkan orang Arab ni bukan sakat orang Arab, tapi dia beragama Islam. Dia pergi belayak daripada Masjid ala Sayyidina Muhammad, daripada Masjid negara Arab, kemudian dia singgah singgah. Tujuan dia untuk pergi ke negara China untuk ambil tembikar di China tu. Kemudian dia balik, dia akan singgah. Termasuk dia singgah ini ialah di kepulauan di Nusantara ni, termasuk di tanah Melayu, termasuk di Indonesia dan sebagainya. Tuan faham tak? Dan bukan setakat tu, dia tuan-tuan, orang-orang yang duk kerja dalam tongue ship tu, dekat orang-orang yang duk kerja dalam kapal tu, kelasi kapal tu, rupa-rupanya dalam tu tuan-tuan, dia mengatakan mereka ini ialah daripada kalangan orang-orang Nusantara ataupun orang Melayu yang duk kerja dalam kapal tu. Ni cerita 1000 tahun dulu dekat dengan Nabi tu. Maksudnya kalau 1000 tahun dalam 500 tahun selepas wafatnya Nabi SAW, maksudnya dekat tu. Nampak faham tak ni maksudnya? Baik, waktu tu rupa-rupanya orang Melayu sudah pun Islam. Pasal dalam tu nasional dia buat lakon semula. Dia buat lakon semula 1000 tahun yang lepas, kelasi kapal itu di kalangan orang-orang Melayu sungguh berlakon. Ada yang mati, kemudian dia kafankan, kemudian dia sembahyang jenazah. Dia tunjuk. Tuan sekalian, Muslim Islam, pasal depa jumpa tuan-tuan sekalian dalam kapal yang tenggelam tu ada kesan-kesan daripada Muslim Islam, bahan-bahan untuk Muslim Islam tuan-tuan, untuk ibadat orang Islam. Ada kat dalam tu. Jadi tuan-tuan, Muslim ala Muhammad, saya nak abang apa? Kita ni rupa-rupanya orang Melayu ni telah lama terpengaruh dengan budaya Arab ataupun duk berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Bila kita baca kitab Syama'il, kitab Syama'il, kitab cerita tentang Nabi SAW, ada satu bab tentang pakaian Rasulullah SAW. Nabi SAW tuan-tuan, tuan-tuan tengok, bandingkan dengan pakaian tok wan kita dulu, zaman-zaman dulu-dulu ni. Yang pertama tuan-tuan tengok, Masya Allah Sayyidina Muhammad, atas kepala mereka ni tuan-tuan, ada benda yang mereka ikat atas kepala. Cerita tu dulu, tu ya?
Tak payah pergi jauh sangat. Cerita Tok Wan, Tok kita dulu ni, dia mesti ikat satu kain atas kepala dia. Pasal nak? Kita kenal orang Melayu dulu memang ada satu kain atas kepala dia. Dalam Arab, tuan-tuan sekalian, dia panggil imamah. Kita lah ni, kita main masjid je ikat serban. Orang dulu-dulu memang sentiasa atas kepala dia ada imamah. Sunnah Nabi SAW. Sentiasa. Pasal? Yang kedua, tuan-tuan, masalah ala Sayyidina Muhammad, orang dulu-dulu, tuan-tuan perasan tak? Kalau Tok Wan kita, atas bau dia, mesti ada kain selimbang tu selain. Pasal tak? Kain pelikat ke, kain apa ke, memang ada satu duduk atas bau dia. Memang jadi sunnah Nabi SAW, ada satu kain atas bau Nabi SAW dan bau para sahabat yang dia panggil rida. Lah ni saja trend baru-baru orang mula duk pakai buh rida atas bau. Itu pun main masjid dah. Tapi Tok Wan kita dulu, sepanjang masa depa duk beramal dengan sunnah Nabi SAW. Allahu Rabbi subhanallah. Tuan-tuan tengok satu lagi depa pakai dekat dalam kamis. Baju Melayu yang kita duk pakai, yang Tok Wan kita duk pakai dulu ni. Tuan-tuan perasan tak, kalau orang dulu-dulu, pahlawan dulu-dulu, dia ada dua lapis baju. Satu pakai di atas, satu lagi yang butang di atas saja. Perasan tak tuan-tuan? Maksud Syekh Mat, tuan-tuan, memang jadi amalan Nabi dan para sahabat memakai dua lapis baju, satu kamis, satu lagi jubah di atas. Macam orang Arab duk pakai. Cuma labuh Nabi SAW pakai setakat ni, setakat betih. Masalah Al-Syekh Muhammad. Kemudian tuan-tuan perasan tak masalah Al-Syekh Muhammad, orang kita Tok Wan kita dulu, dia pakai seluar yang batas dia takat betih. Ni dah seluar yang dia pakai takat betih. Tuan-tuan, memang dalam sirah Nabi SAW, Nabi memakai seluar yang had dia takat betih. Dan Nabi suruh para sahabat untuk pakai kain di atas seluar dia tu. Nabi suruh, bila kamu pakai kain ni, dia panggil izar, pakai kain satu ni, di atas ni, pakai seluar di dalam dia. Seluar yang dia pakai tu tahap betih. Tuan-tuan, yang kain duk pakai di atas seluar tu, dia jadi apa? Jadi sampin orang dulu duk pakai ni. Sampin tu kan lebung. Perasan tak? Rupanya tuan-tuan sekalian, tok nenek moyang kita dulu memang duk beramal dengan sunnah pakaian Rasulullah SAW sepanjang hari dia, Pak. Capal main mana? Tuan-tuan rujuk, pakaian Nabi SAW ada capal Rasulullah SAW. Cuma beza capal Rasulullah SAW, dia ada dua tali. Tali satu dekat ibu jari, satu kat tengah tu. Kemudian mai zaman Sayyidina Osman buat bagi jadi satu tali je. Tuan-tuan, sama macam capal yang Tok Wan kita duk pakai dulu. Cerita dia, tok nenek moyang kita dulu memang meniru sunnah Nabi SAW, tuan-tuan, sepanjang dalam hidup mereka. Yang kita hanya pakai waktu kita pergi masjid saja. Subhanallah, tuan-tuan, masa saya cerita dia. Jangan duk kata apa ni, baju Melayu tak ada sumber asal ni, main mana ni kain pelikat apa semua ni, main apa? Main masa apa, main kain sampin. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita baca kitab-kitab, kita berjumpa sesuainya pakaian-pakaian nenek moyang kita dulu, tuan-tuan, dengan sunnah Rasulullah SAW. Hebat. Nak cerita apa tu yang pergi malam tu? Cerita pakaian. Allah SWT. Maksud dia, tuan-tuan, buat ibadat, cari yang paling afdal. Sebab ibadatnya sama tapi pahalanya beza. Orang cerdik. Baik tuan-tuan, yang pertama, muslimat kita subhanallah memang pakai putih tu. Tok nenek moyang kita dulu dah kira siap dah. Kita bagi depa pakai putih pasal dapat pahala kemuncak, pahala paling banyak. Tuan-tuan, mailah ni depa tukar pakaian subhanallah, kain telekur macam-macam warna tu ada. Pink, oren lagi. Suka sangat semua. Ada yang oren pun. Purple, biru, macam-macam lah ni muslimat. Oh subhanallah tuan-tuan, masa Jumaat kadang-kadang kain tu tak tahan, kain likra tu. Allah tuan-tuan, nasib baik muslimat mayang di belakang. Kalau muslimat mayang depan tu imam pun rebah. Dia rokok Allahu Akbar, imam pun rokok Allahu Akbar, pun rebah dah. Subhanallah, kain melekat. Masya Allah Rabbi, tuan-tuan, masa Jumaat putih tu cantik dah, sebab dapat pahala paling afdal. Faham tak? Sadiq ala Syekh Muhammad, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan,
Syadidu sawadi sya'r, sungguh hitam sawadi sya'r, sungguh hitam rambut dia. Kata ulama musalli ala Sayyidina Muhammad, bila kita nak mai rumah Allah, nak mai duduk dalam majlis ilmu, majlis yang dipenuhi dengan para malaikat ni, kata ulama, berpakaianlah dengan pakaian yang kemas. Bukan uniform kemas tu kalau dia kerja pejabat kemas. Berpakaian dengan pakaian yang kemas dan segak. Ni nak pergi rumah Allah. Kita ni tuan-tuan, subhanallah, tu kita. Kalau main masjid pakai boleh tahan segak lah, boleh lah. Tidak macam mana. Main masjid tu nak buat apa? Semayang. Nak menghadap siapa tu? Allah. Di rumah semayang nak? Semayang. Menghadap siapa tu? Allah juga. Tapi pasal apa di masjid pakai segak, di rumah pakai baju pagoda? Apa pun hilang lah, tinggal goda je. Yang kena tembak dengan Israel berlubang tu, derek-derek tu. Subhanallah. Di masjid dengan baju Melayu, dengan gulung, subhanallah tuan-tuan sekalian, tinggal tak ada kerih, ada kerih mengantin lah dia. Mau di rumah, ya Allah. Kadang tu muslimat kata apa? Tu pakai baju ke ustaz? Kadang-kadang saya tengok dia gulung kain petang ni. Aduh, subhanallah. Siapa tuan-tuan? Tuhan lain ke di rumah, Tuhan lain ke di masjid? Tak, Tuhan yang sama. Tuan-tuan, kita takut waktu tu kita ada satu benda yang nama dia riak. Buat ibadat sebab nak tunjuk kat orang. Cuba suruh, abang, cuba pergi masjid pakai baju pagoda yang mana pakai mayang tu tengok. Hei, sekali orang kata apa kat aku? Oh, yang pakai elok tu sebab nak orang kata lah. Faham tak tu? Muslimat gelak serupa dia apa-apa. Mau di masjid tu pakai ketelukung subhanallah, kerawang meleret. Mau di rumah tu tuan-tuan tak lalat berderet. Subhanallah. Tuan-tuan musalli zaman. Pasal apa lain-lain pakai ni? Pasal subhanallah, sagi orang kata apa, sagi orang tengok lagu mana. Kalau pakai tu sebab orang tengok, kalau pakai tu sebab orang kata, maksud dia kita tak lepas lagi daripada ibadat ikhlas kerana Allah. Jom. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut lagi sekali, kita orang mengaji. Orang mengaji tak boleh sama macam orang tak mengaji. Tuan-tuan nak ibadat di rumah, kalau tak boleh bagi lebih, sepatutnya lebih. Pasal di luar ni nak jaga juga ni. Tapi waktu kita seorang-seorang dengan Allah, tak ada siapa nak puji, tak ada siapa nak kata. Itulah sepatutnya waktu yang kita pakai paling cantik, ibadat kita paling comel, sujud kita paling elok, bacaan kita paling sedap. Pasal apa? Waktu tu ikhlas buat ibadat lillahi ta'ala, kerana Allah. Allah saja yang nilai kita. Tak ada siapa nak kata apa kat kita. Faham tak? Salli alaihi Muhammad. Kalau tak boleh nak lebih pun tuan-tuan, dapat sama pun tak apa dah. Macam mana kita main pakai di masjid, macam itulah kita pakai di rumah. Tuan-tuan, saya nak cadang dekat tuan-tuan lagu ni. Muslimat pun sama. Muslimat dibelikan telekung paling mahal, Siti Khadijah. Ni bukan promosi. Lepas saya tanya, ni Siti Khadijah berapa kan telekung ni? 220. Dia. Saya kata ni kalau pakai mesti khusyuk lah. Mesti khusyuk semayang. Tuan-tuan, pergi carikan telekung paling cantik, paling mahal. Ulama pernah beli pakaian untuk dia berqiyamul lail dengan harga ribuan dinar. Ni bukan ribuan ringgit, ribuan dinar. Satu dinar dah berapa ringgit tu, dah berapa ratus ringgit. 1000 dinar. Jubah yang dia beli, kain yang sangat mahal. Untuk apa ni? Untuk dia sembahyang sorang-sorang qiyamul lail depan Allah. Tuan-tuan pun sama, pergi cari jubah paling mahal kali. Jubah, pergi tengok survey ikut internet ke, pergi beli baju, tuan-tuan tengok jubah ni berkenan juga lah. Tapi tetap paling afdal putih. Kain yang lawa-lawa tu, iron elok-elok ni biar bersih tu. Faham tak? Kalau cicak jatuh putih dua, tajam bersih. Spray minyak wangi sikit, minyak wangi pakai oud. Faham tak? Ikat serban siap-siap, ikat serban siap-siap.
Ikat serban siap-siap. Pergi masjid segan nak pakai serban, takut orang tolak dia imam. Faham? Yang sembahyang di rumah seorang-seorang tak ada siapa nak tolak dia imam. Ikat serban siap-siap tu, tak sangkut. Faham tak? Ikat di kepiah yang keras tu supaya tak payah duk rongkai-rongkai dah. Kira cabut tak tu. Saya esok pakai balik tak tu. Takut dia terongkai buah pin. Jahit pun tak apa. Serban. Imamah dia panggil masa dia sama ni. Beli kain sejadah paling mahal tu. Kain tak sadut beli kain-kain ni. Pergi beli kapet tu. Tak nak kapet yang Korea punya kapet yang kira yang macam ada biji-biji tu kalau sujud tenggelam muka tu. Sedap-sedap duha. Sedap sangat sujud tu. Pergi cari tu yang macam tu. Sedap menurut sekalian. Pasal apa? Ni untuk qiyamul lail. Pasal apa? Waktu tu siapa pun tak puji kita. Dia panggil apa? Nak didik ikhlas. Kata Imam Malik, kalau seseorang itu nak dibukakan hati dia, maksud dia apa? Apa saja pengajaran mudah masuk, apa saja teguran mudah masuk, apa saja ilmu mudah masuk. Kalau seseorang itu nak supaya diselamatkan daripada sakit sakaratul maut. Lagi, kalau seseorang itu nak diselamatkan waktu kedahsyatannya kiamat, hendaklah ibadat dia yang sembunyi itu lebih baik, lebih banyak daripada ibadatnya di depan orang. Tuan-tuan nak selamat daripada sakit sakaratul maut, tuan-tuan, waktu tuan-tuan buat ibadat seorang-seorang itu mesti lebih baik daripada waktu tuan-tuan buat depan orang. Bukan saya suruh tuan-tuan pakai lagu ni elok-elok, esok mai pakai baju pagoda. Faham tak? Esok dia mai pakai baju pagoda. Dah ustaz kata lagu tu mai seorang-seorang di rumah saya duk pakai baju Melayu lah, dia mai masjid pakai ni tak, bukan lagu tu. Kalau ni pakai macam ni, maksud di sembahyang satgi ni waktu bangkit qiyamul tu sepatutnya pakaian yang lebih cantik daripada yang pakai sekarang ni. Kalau tuan-tuan nak selamat, nak dibukakan hati supaya terang hati kita ni, hendaklah semayang ibadat-ibadat kita sembunyi itu lebih baik daripada yang di depan orang. Kalau tuan-tuan nak selamat waktu kedahsyatan mahsyar nanti, kedahsyatan waktu hari kiamat nanti, hendaklah ibadat tuan sembunyi itu lebih baik lagi daripada waktu kita duduk depan orang. Faham tuan-tuan? Maksudnya kena belajar buat. Boleh tak muslimat esok pergi beli? Ada ini jual kain telekung barang? Nanti ada. Saya tak jual kain telekung. Tuan-tuan, pergi beli jubah lawa-lawa untuk kita bangkit qiyamul lail. Pakai pakaian segak untuk kita berhadapan dengan Allah. Wassallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu makruh tuan-tuan, pakai baju pakaian yang ada tulisan banyak-banyak. Pasal apa? Pasal dia kacau orang. Makruh. Dia jadi imam. Dia jadi imam duduk depan ustaz sini. Pakai baju belakang, hari gotong royong masjid. Makmum duduk belakang, Allahu Akbar. Bila gotong royong ni? Tak kena panggil pun bertengok tarikh. Sik baik aku tak ada hari tu. Tuan-tuan, dia bersyarah gotong royong 4 rakaat habis tu ya. Aduh subhanallah. Tuan-tuan, makruh hukum dia. Pakai pakaian kemas. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan duduk di depan Nabi, dia mai fa asnada rukbatai ila rukbatai, meletakkan dua lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia kata apa? Maksud dia duduk dekat dengan guru. Tuan-tuan nak dapat berkat ilmu yang tuan-tuan mengaji, tuan-tuan mai duduk dekat dengan guru. Bukan sampai mai belaga lutut. Lagi duduk mengajar ni, apa duduk sonde-sonde apa, tengok lu ada orang bawah ni orang duduk belaga lutut, bukan lagu tu. Maksud dia jangan duduk jauh sangat. Kadang-kadang tuan-tuan duduk sembunyi belakang tembok pun ada. Bukan di sinilah, Afrika Selatan tu. Faham kan? Perhati tengok. Sik baik tuan-tuan cermin banyak lagu ni. Sallallahu alaihi wasallam. Setengah tempat muslimat dia tutup rapat jahit kain tu. Tuan-tuan muslimat. Bila tutup kain je lagu tu, jadi buat apa? Nak mengaji macam mana kalau tak tengok guru? Tengok guru tu sendiri berkatlah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bila melihat kepada guru yang mengajak, dia membantu kepada pemahaman.
Sebab tu anak-anak kita di sekolah yang slow-slow suruh pergi duduk depan, dapat mengaji mudah sikit, mudah faham sikit, pergi duduk depan. Faham? Pak suruh anak pergi duduk depan mengaji, tapi pak mengaji dia pergi duduk belakang. Gitu. Tu yang tak faham. Aduh, subhanallah muslimin. Bila tak melihat wajah guru, yang pertama dia kurang kepahaman. Yang keduanya tuan-tuan, masalah Muhammad, dia susah nak fokus, dia susah nak faham. Duduk di belakang, akhirnya bersembang. Masak apa petang ni? Keripat. Sembang keripat, sembang apa semua Allah SWT. Baik muslimat tuan-tuan, duduk dekat dengan guru. Sama dengan hari Jumaat, saya selalu duduk sebut tuan-tuan. Baru ni pun khutbah dekat ni pun saya sebut. Kadang-kadang orang mengaji dah. Tuan-tuan, ada satu hari Jumaat, kadang-kadang orang tak boleh nak main mengaji. Jenis orang sibuk belaka. Tapi hari Jumaat dia pun mesti main masjid. Inilah peluang khatib nak bercakap dengan jemaah dia. Mana? Bila hari Jumaat, semua orang main, semua orang kena main. Hang jenis mengaji ke, hang jenis tak mengaji ke, hang jenis pergi masjid ke, hang jenis tak pergi masjid ke. Memang semua, itulah peluang khatib nak bagi tahu ni dekat makmum ni. Faham tak? Sebab tu tuan-tuan, cari poin yang paling best untuk bercakap dengan makmum. Inilah peluang berjumpa dengan mereka. Sebab tu sayang kadang-kadang tuan-tuan sekalian muslimat, hari tu kita pergi dengar khutbah. Hari ni khutbah sangat best. Apa dia khutbah ni? Bergegak mimbar. Yalah, apa dia khutbah ni? Jaga pilih paip di kawasan anda. Sungguh ni real ya tuan-tuan. Sempena dengan hari bomba. Maka tuan-tuan, kempen khutbah Jumaat pada hari ini, tolong jaga pilih paip di kawasan anda. Pilih paip di kawasan kita mempunyai sekira-kira 100 batang. Semua dia nak cerita pasal lagu tu tuan-tuan. Habis 93.7% makmum hari itu tidur. Kan dengan tu imam pun lena kerah-kerah di depan. Tuan-tuan, subhanallah, makan buah-buah tempatan, naik kenderaan, naik motor, tolong pakai helmet, jangan lupa buka lampu depan. Semua cerita subhanallah. Tuan-tuan, tu tak payah khutbah cerita lagu tu. Faham pasal apa? Pasal ni peluang berjumpa dengan jemaah. Dan Nabi pesan sungguh-sungguh tuan-tuan, waktu tu masya-Allah tuan-tuan, mai duduk dekat dengan imam. Sungguh tuan-tuan. Ada hadis, tuan-tuan jangan main-main. Ada hadis. Kita tak ambil berat. Sebab tu kadang-kadang bila kita mai, kita pergi duduk di luar. Sungguh. Tuan-tuan main masjid, ramai ada orang duduk di luar. Hari Jumaat, ramai duduk di luar. Ramai tuan-tuan. Bukan setakat ramai, berlambak. Kita masuk-masuk tengok, ramainya orang kat masjid ni. Tengok depan kosong. Bubuh pilah aircon 83 biji aircon pun tuan-tuan. Sejuk macam dalam bebeng, getak kaki-kaki. Tuan-tuan Musa Syamat, dia tetap nak duduk tempat panas. Kita heran sungguh, pasal apa tau? Salih alaihi wa sallam. Nabi kata apa? Ukhdurul Jum'ah, main Jumaat, Nabi kata. Bukan sakat main Jumaat, Nabi kata wadnu minal imam, main duduk dekat dengan imam. Nabi suruh. Bukan sakat suruh pergi main Jumaat, Nabi kata main duduk dekat dengan imam. Imam tu nak imam yang baca khutbah tu. Fa inna rajulun, sungguhnya seorang lelaki yang dia suka duduk jauh-jauh daripada imam, kata Nabi SAW. Pada hari Jumaat ni, maka akan dijauhkan tempat duduknya di dalam syurga. Fa in dakhalaha, walaupun dia masuk syurga. Cerita tuan-tuan, Nabi suruh bila masuk syurga minta syurga Firdaus, duduk syurga paling tinggi, darjat paling tinggi. Syurga tu sendiri dah punya keistimewaan yang sangat hebat dah, tapi Nabi suruh minta yang paling hebat dalam syurga. Tapi kes setiap hari Jumaat dia tak suka duduk dekat dengan imam, dia suka duduk jauh-jauh daripada imam. Kes tu aja, dia masuk syurga tapi duduk belakang sekali syurga. Kalau takat tu tak apa lagi, sebab ada ulama hadis, ada ulama ilmu yang dia mengatakan, pada ahli ilmu yang mengatakan apa? Dia kata yang dimaksudkan dengan Nabi itu ialah seseorang yang suka duduk jauh daripada orang-orang muqarrabin, orang-orang yang suka duduk dekat dengan Allah. Orang dia suka duduk jauh daripada imam, maka dia ni akan dilambatkan prosesnya untuk masuk ke syurga. Sekalipun dia layak untuk masuk syurga. Kes apa? Kes Jumaat suka duduk jauh pada imam. Loh tuan-tuan. Faham tak? Sebab tu penting tuan-tuan kita mengaji ni. Lepas tu saya dah sebut, orang mengaji dia kena beza dengan orang tak mengaji. Bila orang mengaji, dia tahu dia nak buat apa. Nah, Ustaz Syed.
Baik, tuan-tuan sekalian, masalli ala sayyidina Muhammad, mai duduk dekat dengan Nabi SAW, lutut bertemu dengan lutut Nabi SAW. Kata ulama, bila sebut lutut bertemu dengan lutut ni, maksud duduknya itu duduk iftirash atau duduknya tawarruk. Tahu iftirash? Iftirash duduknya mana? Duduk tahiyat awal iftirash. Tawarruk duduknya mana? Tahiyat akhir. Kalau duduk bersila belakang lutut tak? Tak belakang lutut lah. Nak belakang lutut ni kena duduk iftirash atau tawarruk. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau pengajian yang menekankan tentang adab mengaji, maka dia akan duduk iftirash atau tawarruk. Solat macam mana? Waktu saya mengaji, kami buat daurah daripada pagi sampai petang dengan syekh. Syekh kata duduk tawarruk, duduk iftirash, duduk macam tahiyat awal daripada pagi sampai petang. Tuan tengok, bangkit ni macam lari maraton tu, cekang apa-apa. Aduh, subhanallah. Tapi sebenarnya ulama sebut kita buat extra effort orang Melayu cakap apa tak? Usaha bagi lebih sikit, dia akan dapat pun lebih sikit. Usaha bagi lebih sikit, dapat pun dia akan lebih sikit. Tuan-tuan, satu hari tuan-tuan mai, yang pertama tuan-tuan pakai putih. Hari ni kata nak mengaji, kata malam ni ada ceramah. Tuan-tuan daripada rumah abang kat isteri, mah tolong iron dekat abang baju jubah warna putih abang nak pakai. Pasal apa? Pasal afdal pi pakai baju putih. Pi pula masjid apa semua tuan-tuan dengan pakaian kemas dengan serban semua ikat di kepala. Kemudian ridak pula duduk atas bahu dia. Kemudian dia mai duduk dekat pula dengan ustaz duduk ceramah. Kemudian pula duduk pula macam iftirash macam tu apa semua. Kemudian dia tulis pula apa yang dia mengaji apa semua. Tuan-tuan, insya-Allah ilmu dia hari itu akan lebih lagi daripada ilmu biasa-biasa yang duduk mengaji. Pasal apa? Pasal dia ada buat ekstra untuk dia dapat ilmu tu. Faham tuan-tuan? Kemudian tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi, kata Sayyidina Umar, dia duduk wa wadda'a kaffayhi ala fakhdhi, dia meletakkan dua tapak tangannya di atas pahanya, ataupun meletakkan tapak tangan atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dua pendapat ulama. Kata ulama salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu dia duduk dalam keadaan yang sangat sopan. Tuan-tuan boleh bayang? Mengaji, duduk depan guru, duduk dalam keadaan macam mana? Sopan. Maksud dia apa? Dia menghormati guru dan menghormati majlis ilmu tu. Maka dia dapatlah ilmu tu, maksudnya keberkatan daripada ilmu tu. Jangan belunjuk depan guru. Maksudnya adab menuntut ilmu dia panggil. Nah, maksudnya jangan duduk belunjuk, dengan bersembang, dengan beralih ke arah yang lain daripada guru. Guru mengajar, macam-macam adab yang kita mengaji untuk dapat keberkatan daripada ilmu yang kita belajar tu, tuan-tuan. Mussalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi itu beberapa daripada adab salli ala sayyidina Muhammad yang diajar oleh malaikat Jibril alaihi salam dalam keadaan kita nak dapat keberkatan daripada ilmu yang kita belajar. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, macam mana pula nak pastikan ilmu yang kita belajar tadi? Mula tadi kita belajar dah apa tanda daripada berkat ilmu. Kemudian daripada perbuatan malaikat Jibril pula diajar kepada kita pula, tuan-tuan, adab-adab ketika kita menuntut ilmu. Kemudian macam mana pula nak bagi ilmu tu amalan daripada ilmu tu boleh lekat dengan kita. Ini benda tu. Faham tak? Satu lagi ni. Yang pertama kata ulama, apabila kita dapat saja ilmu tu, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama, tulis. Tapi dia faham dah, saya dekat sini. Ustaz, orang di sini jangan risau Ustaz, pasal depa jenis hafal, dia kata. Lawak tu tak nak dia marah saya pula. Sajalah, dia nak mengaji. Tapi tak apa Ustaz, jangan risau tuan-tuan. Tuan-tuan boleh main, dia kata apa? Ustaz, saya boleh main, dia pun okey dah Ustaz, yang buat lebih-lebih lah. Tapi betul, tuan-tuan kata tu betul. Pasal Nabi kata apa? Kun aliman
Jadilah kamu alim. Ya dah Ustaz, bukan alim dah saya ni. Tua-tua ni nak alim apa lagi dah. Nak mengaji gutu-gutu je lah. Oh, tak apa. Au muta'alliman. Tak boleh jadi orang alim, jadilah orang menuntut ilmu. Au muta'alliman. Orang muta'alliman ni apa? Muta'alliman ni orang mengaji. Orang mengaji lagu mana? Orang mengaji, bila mengaji, dia ada pen, dia ada buku, dia ada kertas. Waktu orang mengaji. Tidak? Dah Ustaz, saya bukan tu main dengar-dengar tu lah Ustaz. Daripada duduk rumah, duduk tengok TV tu, baik masjid main dengar-dengar tu. Oh, tak apa, masuk senarai juga. Au mustami'an, yang dengar. Kami pejam mata dengar tu. Jangan risau masuk senarai, insya-Allah tuan-tuan masalah semua. Au mustami'an ada. Dia kata, "Tak Ustaz, bukan nak dengar pun tak ada, mengaji pun tak ada lagu tu Ustaz, tapi saya duduk kerja shift, susah. Duduk kerja shift. Betulah Ustaz kerja Ustaz kalang kabut Ustaz gini, ada pasal malam nak kena pergi berniaga apa semua lagu-lagu tu lah." Au muhibban, jadi orang yang suka dengan ilmu. Oh, ada poster-poster kuliah ada tukang share. Oh, ada video-video kuliah ada tukang share. Oh, ada apa ni mesej kat orang ni, malam ni ada kuliah, jangan ceramah, malam ni ada ceramah, jangan lupa mai. Hang mai dah, aku tak mai. Dia kata betul. Tapi hang tolong mai. Dia pakai kawan dia. Dia memang suka pada ilmu ni. Tuan-tuan sekalian, masuk senarai juga. Wala takun khamisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang yang kelima orang ni celaka. Siapa dia orang kelima ni? Orang alim pun tak, orang mengaji pun tak, orang mendengar pun tak, suka pun tak. Poster dia tukang koyak, banner dia tukang gunting. Yang masalah jemaah aku tu. Ini orang ni celaka. Fatahlak kata Nabi SAW, orang ni celaka. Baik tuan-tuan masalah jemaah. Yang pertama kata ulama, nak bagi lekat ilmu yang kita mengaji tu supaya dia jadi amal, yang pertama tulis. Pasal apa tulis? Sebab tulis dia membantu kepada ingat. Dia kata ilmu ni macam kuda liak. Kuda liak nak tambat dia kena ikat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ilmu tak mau bagi dia hilang, kena ikat. Ikat dia dengan tulis. Walaupun yang tulis ni bukan baca pun. Betul tak ni? Alah, ada kawan duk balik telaah pula, adapun hari ni kita mengaji lagu ni tak ada tuan-tuan, balik simpan lagu tu, masya-Allah, tak buka-buka dah. Kita pun tahu. Ada kawan kita kata apa? Ustaz saya tulis apa? Saya pun tak kerti baca, saya tulis apa? Tuan-tuan subhanallah. Dah bukan nak, kadang-kadang bila kita menulis tu, rupa-rupanya tuan-tuan, sebelum kita nak sampai kepada tulisan tu, kita duk record dalam kepala kita. Ustaz duk bercakap, dia duk berjalan terus. Kita nak tangkap poin dia tu, maka kita duk ingat duk tu yang jadi lekat. Faham tak? Yang kedua, nak bagi lekat amalan atas ilmu yang kita mengaji ni tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, kata ulama ialah fastabiqul khairat. Berapa sebab khairat dah? Cepat-cepat buat amal. Cepat-cepat buat kebajikan. Bersegera. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dengar sunat witir kita duk kempen tadi ni, sagi buat terus. Ha tak? Nabi SAW sebut masalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Nabi kata man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtami 10 maratan manallahu lahu qasran fil jannah. Siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan bina baginya satu istana dalam syurga. Dengar, dia buat terus, balik lagi buat terus. Faham? Bersegera buat itu membantu kepada lekatnya amal. Yang ketiga, nak bagi lekat amalan kita ni tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad. Apa dia tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad. Tetapkan waktu mana kita nak buat amal, baru boleh lekat. Tetapkan waktu mana nak buat. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau kita tak boleh lekat ni, orang tanya kita, baca Quran waktu mana? Tuan-tuan baca Quran tu nah. Tengok dan lah Ustaz, pakai tak jumpa lah dan tu. Jumpa Hamdan goreng cakotiau tu. Cerita dia tuan-tuan, set waktu kita sendiri. Saya Ustaz insya-Allah saya baca Quran, lepas main subuh saya baca Quran, lepas main subuh saya baca Quran. Lekat amal tu kat dia.
Sembahyang duha waktu mana? Sembahyang duha saya sebelum saya pergi kerja, saya ambil wuduk, saya sembahyang duha dulu baru saya pergi kerja. Lekat sembahyang duha dekat dia waktu tu. Baca qul huwallahu ahad 10 kali waktu mana? Saya sebelum saya tidur Ustaz, saya baca qul huwallahu ahad 10 kali baru saya tidur Ustaz. Lekat qul huwallahu tu. Kalau main jenis ikut dan pakai tak berjumpa lah dan tu. Terlepas lagu tu aja. Faham tuan-tuan? Set waktu dia. Ada amal yang Nabi SAW tunjuk waktu, ada amal yang Nabi SAW tak sebut waktu, buat. Qul huwallahu ahad 10 kali, Nabi tak sebut waktu, pilih sendiri waktu mana nak buat. Quran nak baca, Nabi tak sebut waktu, baca sendiri waktu mana tuan-tuan rasa nak baca. Pilih waktu dia, tetapkan waktu dan ikut waktu tu, baru boleh dekat. Faham tuan-tuan? Boleh faham yang tu saya sebut tu? Ya. Kita sendiri set waktu kita, jadual kita sendiri yang tetapkan. Yang berikut dia tuan-tuan, yang keempat, Musalli ala Muhammad, 1 2 3 4. Yang keempat ni tuan-tuan, nama dia istiqamah. Fastaqim. Faham? Istiqamah. Istiqamah ni maksud dia apa? Istiqamah ni apa? Konsisten. Ini buat, esok buat, besar buat, bulat buat. Sampai Imam Nawawi pesan dekat kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimat, siapa yang tak pernah tinggal 2 rakaat sebelum main subuh kat tangan? Seorang tak angkat? Seorang angkat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, siapa yang tak pernah tinggal 2 rakaat sebelum main subuh? Seorang tak angkat. Jangan tinggal tuan-tuan. Ini khairun minad dunya wa fiha, ni lebih hebat pada dunia dan segala isi yang dalam dia ni. Bukan benda kecil-kecil, ni sangat besar. Kalau kita jenis duk buat, tak pernah duk tinggal, tapi hari tu telajak, jaga-jaga azan dah, jaga-jaga orang dah qomat dah, orang qomat dah, dengar bunyi syuk-syuk, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita azan kau qomat, dia tengok lah qomat dah, Allah Rabbi, kelang kabut, ambil wuduk, semua start motor, mai dapat tahiyat akhir dengan tu imam aja, main subuh jemaah tu. 2 rakaat yang dia biasa duk buat tu tak dapat hari tu. Kita kalau terlepas lagu tu biasa buat apa? Nak buat lagu mana? Betul tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang yang melazimi ibadat tu, kalau hari tu terlepas, jangan lupa untuk qada ibadat tu. Boleh qada? Boleh qada kepada orang yang melazimi ibadat sunat. Dan kata Imam Nawawi, tolong qada, jangan tak qada. Sebab kalau mula meninggalkan qada, satu hari kamu akan meninggalkan amalan tersebut. Sebab tu ada di kalangan kita yang dulu rajin tahajud, lah tak tahajud dah. Ada kita ni dulu tiap-tiap hari baca Quran, lah Quran tak dan baca dah. Pasal apa? Benda yang kita biasa buat tiba-tiba lah ni dah tak buat. Pasal apa? Maksud dia, daripada duk buat dulu, ada waktu yang kita mula tinggal. Pasal nak? Tu yang terus tak buat dah. Sebab tu bila kita mula tertinggal 1-2, usaha juga untuk qada, tampung. Sebab apa? Sebab tak mau bagi kita tertinggal terus. Kalau qada dak, satu hari kita akan terus tinggal semua ibadat yang kita dah biasa buat tu. Dengar elok tu pesanan tu. Nah, kalau tuan-tuan duk biasa, katalah start malam ni tuan-tuan duk buat witir dah, duk buat witir, tiap malam buat witir, tak pernah tinggal dah witir. Satu hari terlena, letih-letih, tidak lepas apa buat jamak. Kita pun jamak balik musafir mana-mana, buat jamak siap-siap. Kemudian tuan-tuan lepas pada isyak tu lena, jaga-jaga subuh Allah, semalam tak buat witir lah, subhanallah, telajak dah. Siang tu qada witir kita. Jangan ada waktu ibadat-ibadat yang kita memang duk istiqamah buat dah, kemudian terlepas saja. Tolong buat qada dia. Pasal apa? Nak bagi dia lekat, dia jadi istiqamah. Faham tak? Ingat ni 4 benda ni. Yang pertama tulis, yang kedua segera buat, yang ketiga susun waktu untuk buat, dan yang keempat tolong istiqamah untuk kita buat. Inilah 4 syarat supaya amal kita tu boleh lekat, insya-Allah. Tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk malam ni.
Mudah-mudahan daripada hadis yang banyak tadi saya ambil satu tu atas tu, adab menuntut ilmu je. Hadis tu panjang tadi, cerita rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan apa semua. Nak ambil atas tu ya. Adab menuntut ilmu. Kita belajar pada malam ni 3 perkara. Yang pertama, keberkatan ilmu tu macam mana, apa tanda berkat ilmu dan bercambahnya keberkatan ilmu. Yang kedua, kita belajar tadi adab-adab ketika kita menuntut ilmu. Dan yang ketiga, tentang macam mana cara untuk kita lekat daripada amalan-amalan kita dan ilmu yang kita belajar, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini menjadi manfaat untuk kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap tuan-tuan sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tuan-tuan kita jadi di kalangan orang-orang yang banyak yang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan dada-dada kita ni supaya kita ni tuan-tuan mudah untuk menerima ilmu dan mudah-mudahan mudah lekat dengan ilmu, insya-Allah, dan amal kita, dan Allah golongkan kita di kalangan hamba dia yang akan masuk ke syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, ada pengumuman sikit, insyaallah. Dekat luar lagi tuan-tuan pergi ziarah, ada booth, ada kaunter kita yang kita buka, kaunter wakaf untuk kompleks Islam kita Darul Faizin di Bandar Baru Kedah. Kita buat pengajian daripada anak seumur 7 tahun sampailah orang warga mas. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi kami masih memerlukan kepada dana masjid kita, tak siap lagi. Masjid kita ada kelas kiri kanan, lebih kurang macam ni. Bahagian belakang tu dia kami guna lagi. Macam dah lantai siap. Bahagian depan ni tak siap lagi, sini tak siap lagi, lantai pun tak siap. Kalau tuan-tuan nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan. Masjid kita perlu lebih kurang 200,000 lagi. Rumah wagaman kita perlu lebih kurang 100,000 lagi. Kelas untuk pelajar wanita, perempuan, tahfiz, asrama dan kelas dia perlu lebih kurang 80,000 lagi. Banyak lagi duit nak pakai. Jadi kalau tuan-tuan nak tumpang-tumpang sekali, insya-Allah, untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar, ahlan wa sahlan. Kita buka kaunter wakaf, satu lot wakaf RM50. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, tak apa tuan-tuan sekalian, tuan-tuan balik, kami tunggu. Nama tuan-tuan ikut suka tuan-tuan nak bagi berapa pun. Tuan-tuan tak buat RM50, RM100 pun tak apa, kami terima juga. Tuan-tuan nak bagilah tuan-tuan RM20 ke RM10 ke, insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak sedia wakaf RM50. Kita buat dalam wakaf kat luar. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.